lupa rakam you all. Okay, dalam live ni ada 10 item termasuk semua meruku semua. So you all tahu meruku tu apa jenis perisa-perisa dia kan. So kalau I tunjuk je lah, I tak boleh cerita lah pasal produk. So I cerita perkongsian hari-hari je dengan you all. So I kongsi doa dan zikir je lah dengan you all kan. Siapa yang belum lagi apa tu, yang baru-baru berjinak tu boleh belajar lah you all. Dia dengan I lah. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh ajar you all. So I je ada ayat ni you all. So you all boleh follow ayat ni live ni. You boleh rakam ke, you boleh tengok kat I punya YouTube ke. Kalau you tak ada, kalau you miss out, you boleh cari dekat YouTube je. Sebab you dekat YouTube tu, you tengok TikTok live recorded. So you boleh follow je lah you all. So perisa-perisa yang ada, yang ni je. I dah zikir dalam kereta dah lebih 500 kali dah you all. Zahir tadi on the way pergi, tak ada sunrise this morning. Sorry, I tak boleh janji kalau ada sunrise I boleh rakam je sunrise tapi I tak boleh rakam. Ada bawa kereta tapi tak boleh rakam. Tak ada sunrise pun, sunrise sikit je pagi ni you all. So this is live. Kalau you tengok tu bukan tipuan, bukan masa terlebih awal ke. You tengok berita pukul berapa, I rakam tu dalam kereta tu masa I bawa kereta tu. Walaupun I tak buat live. So it's a life story. Okay, true life story. What happened recently. Okay you all. Sekejap I tutup sekejap I punya laptop ni. Dia terplay kadang-kadang sekejap. Kita cari benda tak jumpa. Sekejap I cari balik. Mungkin jumpa untuk you all. Belum terlewat lagi masa ni pun you boleh buat lagi apa tu, sunrise prayer. Sunat isyraq boleh buat masa sekarang. I tak buat lah hari ni you all. Ada nak habis wuduk, I nak breakfast lah you all. I belum post lagi I punya morning prayers pagi tadi, dawn prayers. I belum post lagi sebab I buat rakaman, I kena edit balik. So lepas I post this sunrise prayers ni, baru I postkan yang apa tu, masa sunrise tu, masa I pergi hantar anak saya, I pergi sekolah pagi tadi. I zikir dalam kereta while driving. You boleh zikir je. And then you make prayer at home ataupun later on. So I tahu I akan balik rumah, so I akan boleh buat prayers. Faham tak? Macam tu. So I cerita kat you all semalam pasal apa tu, Netanyahu tu kan. Tak tahu lah, takut sekarang dia dah lain, aturan dunia dah lain sekarang, tak tahu. So itu yang recent yang I tahulah. Tapi tak tahulah kot apa tu, Zohran Mamdani tu dia ada kuasa boleh tangkap apa tu, sebab Trump pun dah diberhentikan. Tak ada, sekarang tak ada presiden sekarang dalam Amerika, tak ada presiden. So yang boleh jadi presiden apa tu, Kamala Harris boleh je. The first Iron Lady of America, Kamala Harris. Boleh je lah, tapi dia kena follow kita lah you all. Dia lebih tahu dia, because she live in America, she don't live in Asia. Dia American biasanya life dia, dunia ni adalah Amerika saja. Dunia dia hari-hari bangun dia tahu untuk negara dia je. Others they don't know. You don't give a shit to you apa ni, Arab countries ke apa ke, they don't have time to read, to know.
nak travel ke, nak pergi nak travel to Arab country, Timur Tengah, melawat, tak ada pun. Kerja dia busy sehari-hari. Dunia dia di Amerika sahaja. Kalau New Yorker, you imagine New Yorker is a very busy person in the world. Faham tak? Like me also, like this also, is the busiest person in the world also. To lead my life every day. It's not easy. Okay, I cerita balik sikap sombong Netanyahu kat you all. I boleh share dekat you all sini. So, sikap sombong dia dalam bahasa Melayu lah you all kan. I tak ada cakap bahasa Inggeris lah kan. I cakap kat you all dalam bahasa mudah, senang difaham. Sikap sombong Netanyahu dalam retorik politik antarabangsa. So the world can see. I'm speaking on behalf of you all the world, the truth. People can see, everyone can see, can think. So Netanyahu kerap mengeluarkan kenyataan yang menggambarkan Israel sebagai satu-satunya kuasa moral sambil menuduh Iran sebagai pengganas dan ancaman global. Ini menunjukkan keengganan untuk berdialog atau mencari penyelesaian damai. Padahal dia yang ada nuklear. He never acknowledge he never tell the world that they own nuclear. Iran don't have any nuclear. Uranium tak ada pun, ya all. Dia cari pasal, sambil menuduh Iran sebagai pengganas dan semuanya, beliau lebih suka memaksa dominasi ketenteraan sambil menyisih sebarang usaha diplomatik. Iran must be stopped at all costs, he said. So, antara retorik yang sering beliau ulang menggambarkan pendekatan zero compromise, seolah-olah Iran bukan negara berdaulat tapi hanya musuh yang mesti dimusnahkan. Now, after Iran win, so what is Trump said now? All the world can listen. So, niat hancurkan Iran seperti Palestin, kebimbangan dunia meningkat apabila tindakan Israel terhadap Gaza seolah-olah menjadi model tindakan terhadap Iran dengan matlamat akhir yang tidak jauh berbeza, menghancurkan kuasa, kedaulatan dan identiti musuh. Dalam serangan terhadap Palestin, Israel telah mengabaikan undang-undang antarabangsa. Jenayah kriminal dia buat. He make people all can see, he did the criminal, international criminal. Jenayah perang pun dia buat, menyebabkan penderitaan jutaan rakyat awam. Kini terhadap Iran, retorik Netanyahu menunjukkan niat serupa, bahkan berisiko mencetuskan perang besar Timur Tengah yang boleh menular ke seluruh dunia, membawa kepada Perang Dunia Ketiga. We don't want that. Nobody wants. What for? Why? You want to show what? You have power. No, you don't have power. God has power more than you. You are not God. You cannot act like God. Sikap sombong yang tidak ambil iktibar, walaupun dunia mengutuk pembantaian rakyat Palestin, Netanyahu tetap menunjukkan ketegaran dan keangkuhan dan mengalihkan perhatian kepada Iran seolah-olah tiada sesiapa boleh menghalangnya. Ini menggambarkan satu sikap tidak belajar dari sejarah bahawa penindasan dan kezaliman tidak akan membawa keamanan jangka panjang. Netanyahu meletakkan Israel sebagai negara terpilih yang bebas daripada kritikan dan bertindak sewenangnya atas nama keselamatan. Risiko terhadap kestabilan dunia
pendekatan Netanyahu terhadap Iran turut memberi kesan besar terhadap kesatuan dunia Islam kerana Iran ialah antara negara yang kuat menyokong Palestin. Tindakan terhadap Iran akan dilihat sebagai perang terhadap mana-mana kuasa Islam yang lantang bersuara. Ini boleh menyatukan semula negara kita semua, negara-negara Islam dalam semangat solidariti menentang keangkuhan Israel. Kita perlu wajib tanggungjawab kita semua umat Islam. So jadi kesimpulan keangkuhan bukan tak ada, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang bodoh dalam Malaysia ni. Itu bukan negara aku. No, it's not. Islam is all negara. Sikap sombong itu kita banyak tengok orang budak-budak muda kuasa aku bukan hak aku. It's not my problem. No. You also have tanggungjawab pada diri you all apa? Tak ada pun. Sekarang teruk you all. Cakap je, nampak je tu cantik je. Tak. Takkan nak cerita pekung pula kan. Keinginan untuk menghancurkan Iran seperti Palestin adalah satu kejahatan yang bersifat genosid dan imperialis. Genocide, you can see, bertentangan dengan nilai kemanusiaan sejagat. Faham tak? Jadi, I nak cerita kat you all, nak tangkap dia tu, hukuman Netanyahu tu, it's not easy to do. You have kita kena sepakat semualah umat Islam dengan EU. EU have to be firm in this. Britain is stupid. Dia punya king pun I don't know why dia pergi why you want to serang Palestine for what? The first speech Prince Charles became king. I still can hear, you can still can refer the video in the YouTube what Prince Charles said. Dia yang bantu, dia yang memusuhi Islam. Kenapa? Anak dia sendiri Islam sekarang. Jika Netanyahu ditangkap, siapa yang boleh menangkapnya? Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC di Belanda adalah satu-satunya badan undang-undang antarabangsa yang boleh mengeluarkan waran tangkap bagi jenayah perang. Namun Israel tidak mengiktiraf ICC dan Amerika Syarikat juga bukan pihak kepada ICC, jadi mereka tidak akan menahan atau menyerahnya. Tetapi jika Netanyahu berada di negara yang menjadi ahli ICC seperti Sepanyol, Afrika Selatan atau Jordan, negara itu boleh secara sah menangkap dan menyerahkannya ke ICC. So where is Netanyahu now? Or can Interpol can go and catch him or not? We have to find the correct rules. How to catch him? Can we come to his home and catch him? Police have ada kuasa you all. Police have a power to do. You didapati melanggar undang-undang antarabangsa, jenayah perang. Boleh. Police have a power to do. So, di mana dia boleh dihukum jika disabitkan, jika ditangkap dan didapati bersalah oleh ICC, hukuman penjara maksimum ialah penjara seumur hidup. Memang penjara seumur hidup. ICC rules is not life sentence, death, tak ada. No. It is a whole life imprisonment. Tiada hukuman mati di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Ini kerana ICC mengamalkan prinsip hak asasi manusia global yang tidak membenarkan hukuman mati. Adakah dia boleh dipenjara di Amerika Syarikat atau negara Arab? Amerika Syarikat tidak akan memenjarakan Netanyahu kerana mereka adalah sekutu kuat Israel dan juga bukan ahli ICC. Negara Arab seperti Mesir, Jordan atau Arab Saudi mungkin menahannya jika mereka mahu dan jika bukti mencukupi, tetapi ini tidak mudah kerana politik dan perjanjian antarabangsa.
Why not Egypt? Can see what happened to Egypt. So sekiranya satu negara Arab, because Muslim country cannot fight against Muslim countries, never. Mereka perlu, jika itu berlaku, kemurkaan Allah akan bertambah lagi, bencana alam akan meletus, bumi akan gegar, pecah. Ya Allah murka dengan bencana alam. We can learn from that. So mereka perlu memutuskan sama ada menyerahkannya ke ICC atau mendakwanya sendiri, tetapi itu akan memerlukan undang-undang nasional yang kukuh dan keberanian politik yang besar. Faham tak? Not easy, So you have to do a lot of things. All the powerful people, leader have to work very hard. Tidak akan ada hukuman mati secara sah mengikut undang-undang antarabangsa. Jika ditangkap dan disabitkan, hukuman paling berat ialah penjara seumur hidup oleh ICC. Penangkapan dan penghukuman Netanyahu sangat bergantung kepada tekanan politik, keberanian negara penangkap dan keinginan komuniti antarabangsa untuk melaksanakan keadilan. So we have to help Egypt. So all the Muslim countries have to help Egypt to do so, or any country, and Spain, Jordan, dia all lemah. Dia Arab, dia lemah dengan ni. Dia nampak ada duit je, tapi dia lemah. Dia tak ada duit. Dia corrupt. Faham tak? Understand? That's all I dare to say. I know my people. I know who are the Muslim, who are the Malays, who are the religious people. I know. I am not idiot. Okay, I stay here inside quiet. I am not an idiot. Understand or not? I stay quiet only. I am very quiet person. I have to be quiet. But once I speak, I really speak to you all. You still have to listen. Berdesing telinga you all panas. Bontot you all panas semua you all. You buat apa? There's nothing that you can proud of. Even yourself also, you cannot proud of yourself. Nothing you can do. Faham tak? Nak berdabik dada apa you all? You tak buat apa-apa untuk negara Islam, sama-sama Islam. You tak buat apa pun. You dengki sama sendiri adalah, I tengok, menjatuhkan orang Islam, jatuhkan nama baik orang Islam. Kita kerja you all semua, I nampak. What I can see. So now, forget everything. Forget the past. Start the new life, everybody. Listen what my practice is. Kan I seorang je practice macam ni. You all tak practice pun. Lepas tu you nak menang tok mu. Okay you all. Terima kasih you all. Panas telinga you all semua. Terima kasih. Kerti bahasa tak you all semua. 30 minit dah you all. You raja ke? Nak kata kat aku. Raja pun nak banyak cakap cakap aku. Dah you all. Bye-bye. Aku sedang murka sekarang. Kerti bahasa tak? Raja kan memurka. Atas ni lagi murka atas ni. Dengar Allah Akbar. Kerti bahasa lagi.